Hai, selamat pagi semua. Salam sejahtera, salam berjumpa. Kita dalam sesi perkongsian video saya pada kali ini. Jadi tajuk perkongsian saya hari ini adalah berkaitan dengan uh, pembangunan tanah adat bangsa asal yang menggunakan sistem joint venture 30% untuk pemilik tanah dan 70% untuk peneroka yang memajukan tanah tersebut. Okey, saya ada satu cerita yang saya mau kongsikan kepada para penonton dan para pendengar sekalian. Di kampung saya, di Nengadap Kanawit, saya mempunyai tanah yang agak luas yang belum diterokai. Okay, di sekeliling tanah saya sudah diterokai dengan ladang kelapa sawit. Hanya tanah saya yang masih tinggal bagai hutan belantara yang agak tebal dan macam sebuah pulau di daratan. Pada suatu hari, saya didatangi oleh seorang pengurus peneroka. Dia memujuk dan mengajak saya menyertai pembangunan tanah adat bangsa asal dengan penanaman ladang kelapa sawit, iaitu dengan sistem joint venture 30% share untuk pemilik tanah dan 70% untuk pihak peneroka. Okay. Agak menarik juga, kononnya share itu 30% untuk pemilik tanah. Saya menjawab, kalau dengan JB yang macam itu saya tidak bersetuju. Walaupun hiasannya agak menarik, 30% untuk pemilik tanah. Sebab saya tidak terlibat sama dalam aliran tunai dan pengiraan untung dan rugi. Jawab saya pada masa itu. Kes lepas itu, pengurus tersebut jawab saya, semua proses pengiraan itu pihak syarikat uruskan dan pembahagian bonus dan dividen akan diberikan kepada pemilik tanah setiap hujung tahun. Setiap tahunlah maksud dia. Okey, saya menjawab sekali lagi. Kalau macam itu, saya tidak bersetuju sebab saya tidak terlibat langsung dalam pengiraan untung dan rugi. Mungkin pihak syarikat boleh cakap ataupun boleh laporkan rugi setiap tahun dalam pengiraan untung dan rugi. Saya menambah lagi, kalau kamu nak meneroka tanah saya ada syarat-syarat tertentu yang perlu diikuti oleh mana-mana yang mau menerokai tanah saya. Okey, lepas itu dia tanya saya, apakah syarat-syarat tersebut? Okey, syarat-syaratnya yang saya berikan kepada beliau ialah, saya hendak setiap pokok sawit yang ditanam di tanah saya dikenakan bayaran RM1 sebulan. RM1 sebulan. Okay, sebagai contohnya, satu pokok kelapa sawit ditanam di tanah saya, okay, RM1 bayaran satu bulan, 10 pokok RM10 sebulan, 100 pokok RM100 sebulan, 1000 pokok RM1000 sebulan, dan 10,000 pokok RM10,000 sebulan, dan seterusnya. Selepas itu, dia senyap seketika. Lepas itu juga dia keluarkan handphone dia dan membuat kiraan dalam handphone dia tersebut. Okay, selepas itu dia menjawab saya, tidak ada konsep macam ini. Dia cakap, kalau macam ini syarikat saya rugi. Selepas itu saya pun menjawab lagi, saya juga bukan bodoh. Saya pun mahu untung. Okey? Okay. Kalau kamu, saya menjawab lagi, kalau kamu mau ikut syarat-syarat
syarat-syarat saya ini, esok pun kamu boleh terokai tanah saya. Dipendekkan cerita, di akhir perundingan itu dia bercakap dengan saya lagi. Okey, agak menarik juga komen dia di akhir perbincangan kami berdua. Okey, kamu memang bijak. Kalau saya seperti kamu, saya pun mempunyai idea dan konsep yang sama. Okey, itu adalah cerita yang saya mau kongsikan berkaitan dengan konsep joint venture pembangunan tanah adat bangsa asal yang diwar-warkan oleh kerajaan untuk membangunkan tanah orang asal yang kononnya akan memberi pulangan yang baik kepada orang asal. Okey. Jadi apakah kelemahan yang saya tengok dalam konsep pembangunan tanah adat bangsa asal ini? Okey, yang pertama, pemilik tanah tidak terlibat langsung dengan pengiraan untung dan rugi. Pihak syarikat boleh beranggapan ataupun boleh melaporkan setiap tahun tiada untung dan rugi. Tiada untung, maksud saya. Yang kedua, pembahagian ataupun pembayaran yang dibuat hanya berdasarkan kepada dividen dan bonus. Bukan berdasarkan kepada share 30% yang telah disebut dalam perjanjian itu. Kita tidak tahu share itu dari mana datang dia. Dari jumlah mana yang dia kira. Share untuk yang diterima oleh pemilik tanah. Dan yang ketiga, bayaran itu hanya dibuat sekali setahun. Sekali setahun. Macam mana bulan-bulan? Macam mana pemilik tanah nak hidup? Bukan dalam 1 tahun juga dia nak hidup. Dia pun mau makan setiap bulan. Sepatutnya bayaran dibuat setiap bulan kepada pemilik tanah. Itu yang ketara yang saya nampak. Kenapa saya tidak bersetuju dengan pembangunan tanah bangsa asal yang menggunakan konsep JB 30% untuk pemilik tanah dan 70% untuk pihak syarikat yang menerokai tanah adat bangsa asal. Sampai sekarang pun tanah saya masih kekal, tidak diterokai oleh mana-mana sebab saya masih tidak setuju dengan cara pembangunan yang dibuat dengan cara yang tidak tulus bagi saya dan bukan bagi saya juga dan bagi semua yang telah mengikuti konsep sistem joint venture pembangunan tanah adat bangsa asal di Sarawak. Sekian, itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Berjumpa lagi di masa akan datang.